Okey, ni kita orang baru gerak keluar dari rumah untuk balik kampung. Kali ni untuk cuti selama lebih kurang seminggu dekat kampung untuk Hari Raya Haji dan jalan-jalan, makan kenduri, spend time dengan family lah seminggu. Kali ni cuti panjang. Okay. Masa ni lepas subuh, lebih kurang pukul 6.30 pagi, kita orang mula gerak keluar daripada rumah. Nak balik ke Batu Kurau terus. Balik kampung Abah terus. Lepas tu terus pergi hospital sebab semalam ayah Abah masuk ward sakit. Jadi hari ni kita orang akan terus ke hospital lah. Hospital Taiping. Sekarang baru masuk tol dekat Sungai Buloh. Terus perjalanan ke Taiping. Letak je lah, tak payah selit. Masa ni pagi lagi, awal lagi, tengok matahari baru nak naik. Hari pun berkabus lagi sebab sejuk. Jadi kita teruskan perjalanan. Tiba-tiba sangkut pula jam kat Berang. Tadi lancar je. Ni dekat Berang. Dekat Berang ni jam sebab ada aksiden. Lekat jam. Tadi dia tulis cakap ada aksiden kan. Inilah aksidennya. Lori rasanya dia tak babas kot. Dia langgar divider sebab tak ada pun nampak kereta ke apa-apa. Dah penat menghadap jam. Lebih kurang sejam lebih jugalah menghadap jam tu. Kita orang singgah kat R&R Tapah. Tempat wajib lah singgah ni setiap kali balik kampung. Untuk sarapan. Masing-masing ambil nasi goreng je masa ni. Sebab pagi lagi kan. Nak ambil nasi lemak, kedai yang jual nasi lemak tu panjang betul beraturnya. Jadi ambil je lah nasi goreng kat kedai lain. Musim-musim perayaan ni, cuti sekolah, tanda-tanda raya ni, R&R penuh je orang. Tadi lepas makan dekat Tapah tu kita sambung jalan. Terus lancar je, tak ada apa-apa. Ni dekat R&R Bukit Gantang. Kita singgah rehat. Lepas tu exit tu Cangkat Jering. Nah, lepas ni kita terus ke Hospital Taiping lah. Nak dapat tahu kata ayah Abah dah boleh discharge, dah boleh balik. Jadi kita orang sampai dekat hospital ni pukul 1 lebih. Masa melawat pukul 2. Kita orang tunggulah sekejap. Pukul 2 boleh masuk dah. Tapi nak kena tunggu selesai segala urusan surat menyurat baru boleh bawa ayah keluar. Faham je lah kan? Bukan cepat ni nak tunggu urusan surat menyurat. Jadi kita orang merayap lah dulu dalam kawasan hospital ni. Cari makan. Kita orang keluar lastnya. Pergi kat tempat makan dekat bahagian luar pagar hospital ni. Berhadapan dengan stesen kereta api Taiping. Sementara nak tunggu ayah boleh keluar dari wad kan, selesai urusan surat menyuratnya tu. Rasanya bukan sekejap tu. Faham je lah kan. Kita orang makan macam ni je, macam tu, minum air, lepak-lepak kat sini. Ni stesen kereta api depan tu je. Dah selesai makan kat situ, jalan kaki balik masuk hospital. Ayah masih belum boleh keluar. Kena sidai lagi. Akhirnya dekat pukul 4 petang baru boleh keluar. Pergi ambil ubat ni kat farmasi. Dah susap-susap selesai, bawa ayah balik. Sampai rumah dah dekat nak maghrib. Sebab dari hospital tadi tak terus balik, singgah beli barang. Kemas-kemas sikit. Nak makan lemang tepung dan gula merah. Sedap ni. Hari pertama dekat kampung, hari Selasa, malam tu blackout. Dengan hujan lebatnya. Dengar tu bunyi hujan kuat je, lebat. Terpaksalah masak rendang untuk raya dalam gelap. Kena buat jugalah kan sebab esoknya nak raya.
Jadi semua benda dibuat dalam gelap. Okey, dah pagi. Hari kedua di kampung. Hari Rabu. Pagi raya lah kiranya ni. Baru nak kemas rumah kan. Sebab malam tadi kan blackout, gelap. Tak boleh nak buat apa-apa. Jadi pagi ni barulah mengemas. Cadangnya malam tadilah nak buat. Nak pasang tikar getah ni kat sini. Sebab tikar getah tu baru beli. Jadi nak pasang. Paksalah buat pagi-pagi raya. Pasang tikar, susun kerusi meja. Dalam video ni nampak macam abah buat kerja seorang je kan. Tak ada. Sebenarnya bertiga. Ada yang membantu. Macam biasalah memandangkan ni hari raya. Saudara mara datang beraya. Raya tahun ni macam lain sikit. Lain macam sikit. Kita orang tak pakai baju raya tau. Semua tak pakai baju raya. Mak ayah pun tak pakai baju raya. Tengok tu. Abah dengan Muiz. Pakai t-shirt. Biasa je. Rasa macam malas pula nak beria dengan baju Melayunya. Dengan pakai baju kurung apa kan. Sebab panas sikit cuaca. Dan bukan isu panas je lah. Sebab tak tahulah rasa macam alah Raya Haji je kan. Biasanya Raya Haji simple macam biasa je. Tengok Muiz dengan Abah buat aktiviti meluangkan masa lapang. Lepas tu macam dah nak petang sikit. Adik Abah gunting rambut atuk. Tu tengah gunting rambut. Lepak-lepak lah bawah pokok. Ada yang nak ronda-ronda, naik motor. Macam-macam lah aktiviti kat kampung kan. Dengan adik-beradik. Kita kumpul-kumpul adik-beradik je lah. Okay, petang tu kita orang pergi Batu Kurau. Ni dekat bank nak keluarkan duit. Banyak betul lah kalau kartu ni mati. Mesti malam tadi dia banyak masuk hurung rampu. Singgah jap beli barang sikit dekat Pekan Batu Kurau ni. Ni lah Pekan Batu Kurau. Macam vibe dia memang best lah duduk kat pekan ni. Akak memang suka tau kat sini sebab rasa macam taman dulu-dulu kan. Dia macam tak ada padat, bising, kelang kabut, huru-hara macam dekat rumah kita dekat Selangor, kat KL kan. Dia macam tenang je kan macam tu. Okey, malam tu hari kedua blackout lagi. Ya Allah. Blackout lagi hari kedua kat kampung ni. Tengok makan nasi pun candlelight dinner gitu. Romantik tak? Muiz ni cari apa entah dalam gelap. Nak makan juga tu rasanya. Okey, hari ketiga di kampung, hari Khamis. Masa ni kita orang tengah siap-siap nak pergi ke rumah Pak Ngah Abah dekat salah satu kampung juga, dekat Batu Kurau ni juga. Tapi kampung lain lah. Nak pergi kenduri sebab dia orang ada buat kenduri kan. Jadi kita orang nak pergi makan kenduri. Best juga kan time raya ni makan kenduri. Dah lama juga tak makan kenduri. Muiz drive. Okay, ni dah on the way dah nak pergi ke kampung Pak Ngah Abah. Dah masuk dah kawasan kampung dia. Kampung kan, tengok muat satu kenderaan je. Jadi kena ambil giliran. Tunggu, jangan tak sabar. Kena sabar macam tu. Dah sampai, kita parking dulu. Kampung ni dia macam agak padat sikit, rumah dia rapat-rapat. Dekat-dekat rumahnya. Asyik baik lah. Sampai tu ada satu tempat kosong dia letak kereta. Tu rumah Pak Ngah Abah sebelah belakang rumah tu. Rumah macam rumah lama kan. Ni lauk-lauknya. Ada banyak ulam-ulam. Kita makan dulu. Perut pun dah lapar kan. Okay, ni akak punya betik rebus sedap. Tu Muiz. Okay, Abah. Maklong Abah datang. Maklong Abah ni dia kaki tu tak berapa kuat berjalan. Kena bertongkat macam tu lah. Tak boleh berjalan dengan sendirinya. Dah lama juga tak jumpa Maklong. Maklong ni duduk kat Johor dengan anak dia. Nak rezeki lah kan boleh jumpa kat sini. Pas settle makan nasi, dia orang ni layan sup tulang pula. Sup dan korban tu lah.
sup tulang. Nanti dah makan puas-puas sampai masalah kita balik. Mak Long nak balik dulu dah. Dia datang dengan anak saudara dia. Itu yang rambut panjang tu abang Abah. Okey, sekarang turn kita orang pula balik. Muiz keluarkan kereta. On the way balik, layan view kehijauan alam. Tengok dengan gunung. Best tau. Sejuk je mata memandang kan. Mana nak tengok benda macam ni kalau kat rumah sana. Okey dah settle hari ke-3. Hari ke-4 pula. Hari Jumaat. Pagi-pagi lagi kita orang semua siap-siap. Pack-pack barang. Yang tadi tu abang Abah nak balik rumah dia. Kita orang nak ke Ipoh. Okey, kita balik Ipoh pula. Rumah mak akak kat Ipoh. Kita nak cuti kat sana pula. Dan esoknya nak pergi makan kenduri dekat Penang. Kita masuk tol Cangkat Jering. Nanti kita keluar tol Jelapang lah Ipoh. Tak tahulah nak kena tempuh jam ke tak. Kalau tengok dekat map tu, jam. Terutama dekat terowong Menora. Rasanya kena nanti ni. Kat sini masih lancar. Okey. Kita orang singgah R&R Sungai Perak sebab tadi sangkut juga jam. Lepas Kuala Kangsar je jam. Berhentilah kejap kat sini. Pergi tandas. Beli air. Tuan tak plan nak makan kat sini walaupun dah tengah hari. Sebab nak makan kat rumah mak je. Kat Ipoh nanti. Sambung perjalanan masuk terowong. Abah sembang pasal jumpa duit. Boleh kan tu yang duit RM4 Kat orang berniaga? tak tahu lah nak bagi balik siapa. Dia nak bagi siapa? Nak bagi balik siapa. Kan dia tak tahu siapa punya. RM4 Mana buat apa Seki lah. jalan je lah. Abang tak ambil. Ambil buat apa nak bagi siapa. RM4 kan. Kalau 4 keping tu 50 okey ke? Belum tahu kan nak bagi siapa. Tak bagi siapa? Boleh bagi masjid ke. RM4 pun boleh lah bagi masjid. Kalau orang dekat tu dia ambil okey lah. Nanti ada orang tanya kat dia tu boleh bagi. Keluar terowong Menora je lancar. Exit tol Jelapang menuju ke Ipoh. Nanti kita orang tak terus balik. Kita orang akan pergi beli lauk dengan sayur dulu lah untuk makan nasi kat rumah mak. Sebelum tu kita masuk Pekan Ipoh. Kita singgah melawat Alung kat tempat kerja. Marilah. Okey, selamat datang ke Kampung Sri Kinta, Ipoh, Perak. Kampung saya. Tiba. Okey, dah habis kacau Alung, kita baliklah. Dan pergi beli lauk dengan sayur untuk makan nasi. Kita beli tak jauh pun daripada rumah mak tu. Ada makcik jual kat tepi jalan. Beli sikit-sikit je ikan, sayur, ayam. Jom balik makan. Dah sampai. Pintu tak automatik ya. Kena buka sendiri. Okey, siap je makan. Kena terus cuci kapet kereta ni. Sebab apa tau? Sebab tadi masa berhenti beli lauk tu terpijak tai kucing. Akak lah terpijak tai kucing. Tak sedar terpijak tai kucing. Lepas tu masuk dalam kereta. Habis melekat-lekat tai kucing kat kapet tu. Kenalah cuci. Baunya busuk satu kereta. Muiz siap cuci sampai keluar. Berkilat kereta tu dicucinya. Okey, itulah tragedinya. Tragedi tai kucing.
Okey, dah rehat-rehat kejap. Petang tu keluar pergi kat salah satu minimarket kat kampung ni. Kita beli sayur-sayur sikit. Plannya nak buat goreng bihun untuk minum petang. Kita cari sayur dulu lah. Okey, dah siap bihun goreng. Minum petang hari Jumaat. Paknya dia beli sate dengan yon tofu juga. Umar. Mana adik? Oh tu dia. Faira. Kenapa terkedu kamu kat situ? Okey, hari seterusnya, hari Sabtu. Ni masa ni baru lepas subuh tau. Tengok gelap lagi pukul 6 lebih. Semua dah siap, dah tunggu je nak gerak ke Penang pergi makan kenduri. Kita orang konvoi ramai-ramai. Tapi tengok Atuk tak sampai-sampai. Menunggu semuanya. Muiz macam biasa bilik kereta dulu cek air lah apa. Daripada gelap ni kita plannya nak keluar lepas subuh. Semua dah siap tengah menunggu Atuk. Sampailah hari cerah. Atuk tak sampai-sampai lagi. Jadi larilah sikit masa banyak kita kan. Baru nak servis semalam orang tanya dia bawa kereta pergi servis tak gitu. Yang kita yang buat pergi dulu. Oh saya nak pangkat. Sama apa? Akhirnya Atuk sampai. 1 biji kereta, 2 biji kereta, 3 biji kereta, 4 biji kereta, 5 biji kereta. Kita konvoi ke Pulau Pinang hari ini. Pergi makan kenduri. Okey, kita dah bergerak tadi singgah isi minyak. Sekarang ni nak masuk highway ikut tol Jelapang. Kita akan terus konvoi. Lepas tu nanti kita plan singgah sarapan dekat R&R Bukit Gantang. Ringkaskan cerita dah sampai R&R Bukit Gantang. Kita berhenti sarapan lah sebab pagi lagi kan. Nanti kita sampai makan kenduri, kita makan tengah hari. Carilah. Tu. Gelas merah dulu mak. Mak tak tahu mak. Anak buka kenapa mak pegang sini kat lagi. Tertinggal. Okey, dah kenyang makan, dah puas cicek, sambung jalan. Kita exit kat tol Juru rasanya ni kalau tak silap. Entahlah, belah-belah utara ni tak berapa nak tahu sangat, jarang datang. Kita tunggulah kat tepi, kumpul semua sebab tadi kat highway macam dah terpecah dah kan. Yelah, ada yang cepat ke depan, ada yang lambat ke belakang. Kita berhenti sini tunggu semua sekali kumpul. Baru kita jalan balik menuju ke kampung akak lah kiranya. Rumah atuk akak kat situ, dekat Tasik Gelugo, Pulau Pinang. Okey, kalau dah masuk kat utara ni, vibe dia bendang lah. Sawah padi. Tengok. Wah, cantiknya. Syoknya dapat tengok. Okey, dah sampai dah kat kampungnya. Ini jalan masuknya. Tengok. Dah ada dah suasana kampung. Banyak pokok-pokok, hutan-hutan, hijau-hijau. Dan ini kebun pisang. Banyak pisang kat situ. Dah sampai kat rumah Pak Su akak. Kita cari-cari parking dulu. Dekat sini ada 2 rumah adik mak.
Pak Su akak dengan Mak Ndak akak. Dua-dua tu adik mak lah, adik mak akak. Okay, yang ni rumah Mak Ndak ni, yang ni. Rumah Pak Su tu yang depan tu yang ada kemah tu. Pak Su buat kenduri. Jomlah kita pergi makan kenduri. Sebelum tu, si Abby dan anak-anaknya nak tukar baju dulu. Dia nak mandikan anaknya. Tadi kan budak-budak tidur, angkat je masuk kereta. Kita tumpang rumah Mak Ndak. Mandi-mandi dulu, siap. Nanti baru kita pergi makan kenduri kat rumah Pak Su. Wan dengan Jabro duduk luar. Dia orang tak masuk. Duduk makan. Ya, walau. Kalau tak ada, tak apa boleh ambil tangga. Semua jaga ni. Lah itu mai itu dah ambil tangga dah. Kira kenduri masuk rumah baru dan kenduri doa selamat. Dia nak pergi umrah lah bulan depan. Marilah. Ba. Duduk kat dapur. Angkat kuih bang. Kenyang. Ya. Ada mi kari pun ada. Abang ada mi kari lah. Ya bro makan. Mi kari ni. Bukan mi kari sana. Ni kari ikan mas ikan. Sekejap lagi. Kita kena sekarang boleh makan banyak. Dah bawang pokok. Ha? Dek. Adalah kamera woman ni. Orang kameraman. Kita second round. Bulan bumbang ni dah. Harapan. Kita orang dekat. Boleh buat dekat rumah dah. Kawan dia main ambil dia bawa kereta. Straight satu. Kereta Straight satu. Tutup tu dulu. riba ujung. Tadi straight tak? Dia dapat gratisan. Hasil ni Dia yang lagi dengan yang dia nak air. Nak pandang ni tak payah lah. Sibuk-sibuk naik tu naik ni. Sudah panggil lagi diri kamu. Ya. Musuh aku dia kamu. Udahlah, nenek nak buat kerja. Nenek buat kerja. Dah tukar baju. Akak dah tukar baju. Dia orang semua pun mandi tadi tukar baju sebelum balik. Ni masa ni nak balik lah dah. Dekat-dekat nak balik. Nak sesi bergambar dan pesan salaman je. Nampak je. Ni semua family sebelah mak akak lah kiranya. Ini kampung asal mak akak. Ayah akak orang Perak, mak akak orang Pulau Pinang. Belum salah-salah, belum. Belum. Anak orang? Ini dulu. Lepas ni. Okey, dah selesai sesi bersalaman dan bergambar ni, nanti kita baliklah. Tapi kali ni perjalanan balik tak sekali sebab akak, abah dengan Muiz nak singgah jumpa kawan Muiz. Ni kawan Muiz, dia kerja dekat sinilah kat Penang ni.
tu Muiz singgah kat tempat kerja dia lah, kat kedai elektrik. Jadi jumpa kejap je lah, tak boleh lama. Si Afif tu tadi dia datang kat rumah Kenuri tu naik komuter, sebab dia pun dari Pening jugalah, dia duduk kat Pening juga. Lepas tu dah jumpa kawan Muiz, kita singgah kat Pantai Bersih ni. Sajalah nak ambil gambar, ambil angin tepi laut sekejap, nak tengok-tengok kan. So macam dah lama tak pergi laut. Tapi tak lama lah, sekejap aje. Sebab lepas ni nak hantar Afif pula dekat stesen KTM. Dia nak balik. Dia naik komuter je kan. Lepas tu dari stesen KTM, nanti kita orang teruslah balik masuk highway. Highway rasanya jam tu sepanjang jalan. Nak buat macam mana kan? Cuti sekolah, hari Sabtu Ahad, orang berjalan, hadap je lah. Sebelum tu, enjoy dululah kat tepi laut ni. Okay, dah sampai kat stesen KTM, hantar Afif. Teruskan perjalanan nak balik ke Ipoh. Tengok tu highway, jam. Sekarang ni kita orang lalu dekat RNR tau. Kita orang dah masuk RNR Bukit Gantang. Jam tu tak tahulah dari mana. Rasanya dari masuk highway tu dah jam dah. Okey, ringkaskan cerita, menghadap jam daripada siang sampai ke malam. Akhirnya dah sampai ke Ipoh. Ni dekat dalam Ipoh lah ni. Along call bagi tahu nak singgah makan dekat kedai Tom Yam. Jablo nak belanja. So ini on the way dari Ipoh nak pergi ke kedai Tom Yam. Dah sampai dah kawasan kampung, sedang mencari kedai Tom Yam. Kalau dah macam tu kan, tak banyak yang buka sebab ramai yang masih cuti kan. Dah sampai kedai ni, okey lah kan. Semua join kecuali Atok je dengan Atin. Sebab Atin dah pening kepala dan tak larat, jadi dia stay kat rumah. Muiz tu tak ada apa-apa ya, dia saja tutup muka, tak ada masuk dalam kamera. Okey, malam tu tak ada buat apa, balik dia makan, tidur-tidur, rehat. Besok paginya hari Ahad, semua nak gerak balik lah lepas sarapan. Ni Abby nak balik dah dengan anak-anak dia ni. Salam-salaman lah. Lepas tu Mak Angah pun nak balik dah. Nak balik dah, masing-masing nak balik. Sekejap lagi Kak pun nak gerak juga. Waalaikumsalam. Bye. Amboi, Assalamualaikum dia. Halus je suaranya. Mak Ngah dah pulang. Bye Mak Ngah. Assalamualaikum. Cuba. Balik ke salam kat Syah ya. Okey, lepas tu turn kita orang pula gerak. Tapi kita orang bukan gerak balik, nak gerak ke Batu Kurau semula. Patah balik ke kampung Abah sebab malam ni ada buat BBQ, kumpul-kumpul lagi dengan family, dengan adik-beradik Abah pula. Jadi nak buatlah sikit makan-makan. Okey, sekarang ni masih dekat highway, nampaknya lancar. Tapi Abah plan nak keluar ikut Kuala Kangsar, ikut jalan lama sebab Abah nak balik ikut jalan Sumpitan Lenggong. Okey, ni dah masuk dah jalan Sumpitan. Inilah jalan Sumpitannya. Jalannya berbelok-belok, kona-kona. Dah macam nak naik Cameron Highland dah.
Okey, dah habis dah jalan Sumpitan tadi. Kita dah sampai ke Ijuk. Ijuk ni dekat dah lah dengan kampung. Kiranya lepas Ijuk ni sampailah kampung. Belilah. Okey, dah sampai kampung. Kita orang sebenarnya nak terus pergi homestay tau. Adik Abah Acu ni ada sewa homestay, nak kumpul-kumpul dengan family kan, buat makan-makan, buat BBQ malam nanti. Lepas tu sajalah lepak-lepak, healing-healing katanya. Tapi kita orang singgah rumah dulu, hantar barang. Lepas tu kita orang bawa ayah pergi homestay. Nanti Alung akan datang ambil opah. Ni dah sampai dah. Mandi lagi ya? Inilah homestaynya. Homestay Dinda namanya. Homestay ni ada 2 bilik tempat tidur. Okey lah homestay ni. Yalah, besok dalam kampung yang sama juga, tapi homestay ni kat tepi sungai. Best kat sini. Tak kereta. Kereta mainan. Kata nak beli. Mana ada pergi kedai. Dulu kita datang tak ada ni Mak Lah nak tembak Mak Lah. Sorry lah ya kalau merekod video tu tergoyang-goyang. Biasalah pegang kamera sambil berjalan. Handphone akak tak canggih, tak mahal. Kalau kita merakam video sambil berjalan, dia bergegar. Nak kena belilah kan handphone yang canggih-canggih, mahal-mahal sikit. Okey lah ni kan. Okey, ni dapur dia. Dapur dia dekat luar berhadapan dengan homestay tadi, dengan bilik itulah. Dapur dia luas juga. Banyak kelengkapan yang dia sediakan. Okeylah, puas hati. Di sana tu tempat BBQ, ada tempat duduk makan. Kat homestay ni banyak tau diletakkan kursi, meja, tempat kita nak duduk-duduk. Ni lubang apa tak tahu. Mungkin serangga lah yang buat lubang ni kan. Jalan lah bang. Tu ada rumah orang di seberang sana. Okey, kita tengok-tengok sekitar homestay ni dulu. Homestay ni betul-betul dekat dengan sungai. Sungai tu memang nampak sikit je air dia. Lagipun sekarang bukan musim hujan. Tapi pemilik homestay ni dia ada macam susun-susun batu dia macam tahan air tu kan, sekat air tu. Lepas tu dia korek sikit. Jadi kawasan tu dalam sikit lah. Tengok macam budak-budak tu mandi. Best kan? Macam tu. Dia okey lah, dia punya paras pinggang budak-budak macam tu lah air dia. Kalau kita orang dewasa macam atas sikit pada lutut, macam tu lah. Ya asam. Ni Abdul Muiz sedang proses daging nak di-marinate untuk BBQ malam nanti. Okay. Daging tenderloin katanya. Orang Melayu panggil batang pinang. Buah durian ada. Wah, ala-ala lagi. Tu. Mana? Durian dah ditebuk tupai. Okey, masa ni balik ke rumah sekejap dengan Nabah, naik motor je nak ambil barang. Kita orang balik berdua. Sajalah tunggu tengok-tengok pokok durian. Dah ada dah buah tapi masih putih. Ada juga yang dah ditebuk tupai. Okey dah, jom pergi balik ke homestay. Ni tanah bapak mertua. Ayah mertua. Ada pisang, ada durian, ada buah-buahan. Tengok, banyak pokok durian, banyak pokok pisang. Sampai ke sungai sempadannya. Okey, seberang sini sungai dah habis tanah orang dah. Pokok buluh.
vibe kampung. Memang betul-betul. Sebab dia banyak hutan. Banyak pokok. Sejuk je. Tengok view gunung kat depan. Okey, tadi jalan dalam dekat rumah mak abah. Ini dah keluar masuk jalan besar. Dia pun nak masuk. Ambil durian. Ya, jalan susu. Mercu tanda kampung Pantai Besar. Kita ni jalan nak menuju ke homestay yang kita sewa. Saja nak healing-healing dengan family. Sebenarnya homestay yang kat kampung yang sama je. Dekat je. Boleh naik motor. Jadi, kita buat muka tak malu je. Rekod video sepanjang jalan. Orang tengok Oh, buat bodoh je sudah. Banyak durian. Pokok durian, bukan durian. Durian, banyak Sekarang ada setengah pokok dah luruh tau kat Batu Kurau ni. Kita nak pergi homestay. Dia mesti fikir kita orang luar sebab beria mau ikut video. Padahal tak tahu rumah kat sana. Ni pun dusun tak banyak pokok durian. Tapi dia tanam juga pisang. Itu ada dangur-dangur. Ni buat video ni sekitar kampung ni. Tujuannya nak tunjuk kat Along. Nak tunjuk kat Along. Tengok Long. Tengok. Sebab Along dah lama teringin nak datang. Tapi tak dapat datang. Alon dah 2. Along Atin. Okay. Buat Along. Sampai. Inap desa Lata di saya tadi terus depan lagi. Kita ni homestay apa tu bah? Homestay Dinda namanya. Oh dia Lata di saya bah, dia terus kereta tadi. Okey ni tengok ada manggis, rambutan, manggis, rambutan tu pokok apa? Ada hujan. Banyak. Dah sampai. Okay, kita nak makan jap. Sebab dari kita sampai tadi tak makan lagi. Lapar. Makan, tengok. Makan dengan view sungai. Ya. Aduh, sepatutnya seorang cakap Afi balik hari ni. Cakap balik esok. Pergi hantar taping dah balik. So duduk sini. Kita nak goreng kari pap frozen yang kita bawa jauh daripada Damansara Damai. Untuk minum petang. Goreng kari pap. Okay. Long belilah teh serbuk juga nak buat teh tarik. Banyak-banyak sikit. Betul. Jom. Ubi boleh tak? Ubi. Apa? Saya kata nak buat bigo. Ni pergi jogging. Dia macam kolam kan. Apa yang nak
Tsunami. Tsunami. Kebum. Godzilla. Apa tu? Aduh lah. Tengok kita pakai lampu. Malam tu blackout lagi, elektrik tak ada lagi. Kiranya kat kampung ni dalam seminggu ni dah 3-4 hari dah tak ada. Tak tahulah, tapi kita orang tetap on lah. Kita orang punya program BBQ tetap BBQ. Acu goreng bihun tetap goreng bihun dalam gelap. Tapi nasib baiklah 1 jam je tak ada elektrik tu. Dia punya vibe. Dah lah gelap-gelap. Bunyi cengkerik pula. Betul-betul lah kan suasana kampung dulu-dulu. Abah dibagi tugas buat teh tarik, buat air je. Semoga sedap. Tapi Alhamdulillah habis je masa tu. Tak cukup 1 jam besar tu. Kena repeat buat sekali lagi. Kali kedua. Okey, menu kita malam tu cuma yang bakar-bakar, ayam bakar, daging kambing bakar, daging bakar dan sosis. Dan juga bihun lah yang acu goreng dalam gelap tadi. Masa ni tak semua adik-beradik abah yang dapat join. Ada 3 beradik je. Lepas tu, ni Pak Ngah. Lepas tu, makcik abah dan anak dia pun ada. Mak, ayah, anak-anak saudara. Kita orang buat game sikit. Main lastik botol dengan getah je. Terror acu tengok. Jatuh botol. Mana boleh mata pat. Kan, terror kan. Okey. Dan tak penat main game, makan, sembang semua. Lepas tu kita semua tidur. Kita orang tidur kat beranda depan tu je. Turunkan bidai tu. Selesa tidur sini, sejuk je. Ni dah pagi. Nanti bangun, kemas-kemas nak check out dah homestay ni. Lepas tu kita orang terus balik ke Damansara lah. Sebab hari ni dah hari Isnin dah. Balik abah ikut Jalan Supitan juga, ikut Kuala Kangsar. Nanti masuk highway dekat Kuala Kangsar. Selalu dekat Ijuk singgah beli air dekat Brother Rock Cafe ni. Beli mocha, lepas tu dengan teh ais cicau. Masuk highway je dekat Kuala Kangsar. Melekat. Tengok melekat jam ni sampailah ke Tapa, Bido, Sungkai, semuanya jam. Kita tengok kat map lah kan. Jadi kita orang plan ni yang lancar ni dari Simpang Pulai ke Gopeng lancar elok macam ni lah. Ni menuju ke Gopeng. Tapi selepas pada tu dia sangkut balik. Aziz baru semua auto. Ni my venue ni dengan dia. Ni Mercedes. Tak bila Mercedes ni. Tak ada Mercedes sekarang pula dia. Mercedes ni mana tak best. Tak sedap. Mercedes lama. Pun sama. Okey, akhirnya abah buat keputusan untuk keluar ikut Tapa, lalu jalan lama. Tapi tak sangka jalan lama pun jam teruk. Masa kat Bido paling teruk. Jadi kita orang masuk semula highway dekat Slim River. Ni dah masuk highway lah ni dekat Slim. Slim dah okey dah. Dia tak adalah jam padat melekat. Lepas tu pendekkan cerita dah sampai Sungai Buloh.
keluar tu Sungai Buloh terus balik rumah. Alhamdulillah dapat parking. Okey. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Akhir sekali, sudi dah belanja satu like dan subscribe. Terima kasih. Bye.